Tak pernah sangka selama ni kita boleh belajar tajwid semudah ini. Ini dia, guna kad jari tajwid. Kalau guna buku yang tebal-tebal, kita leceh sikit, kita nak selak hukum. Betul? Nak cari hukum, kita kena selak. Tapi kalau guna kad, kita cari hukum, kita pusing je. Pusing, jumpa hukum. Pusing, jumpa hukum. Apa huruf, jumpa apa huruf. Ini bukan buku nota yang biasa tau. Ini adalah alat bantu belajar. Dan bantu juga untuk kita mengajar tajwid. Jadi kalau kita nak belajar sendiri pun kita boleh pakai. Kalau kita ni nak ajar orang lain, nak ajar anak ke siapa-siapa pun boleh. Kita boleh ajar, tunjuk pakai ni je. Dan ini juga boleh digunakan sebagai rujukan. Kita boleh pergi belajar kat mana-mana, secara online ke, belajar dekat masjid ke, belajar dekat kelas ke, kat surau ke. Kita bawa ni sebagai rujukan kita. Sama je. Cuma yang tu dalam buku, yang ustaz ajar, ini dalam kad. Dan macam mana kad ni boleh bantu kita untuk tak lupa tajwid, kita pusingkan kad ni. Dan tujuan kita pusingkan kad ni adalah disebabkan supaya kita tak lupa. Kita tengok guna mata kita, kita tengok huruf apa jumpa apa. Kita gunakan tangan kita, kita pusingkan. Jadi ni adalah proses yang melatih kita untuk ingat. Dan kalau kita nak dengar hujah, kita nak dengar ulasan ustaz-ustaz, kita boleh scan kat sini. Kat sini akan terus ke ensiklopedia tajwid. Kalau tak tahu cara guna, jangan risau. Setiap pembelian kad ni akan kami ajarkan cara guna dia. Macam mana? Siapa yang beli akan dapat seminar dan akan dapat kelas. Akan dapat ni. Jadi ramai dah orang yang dapatkan kad ni. Jadi anda bila lagi nak dapatkan? Kena tahu tau, baca Quran salah tajwid berdosa tau. Jadi kalau nak belajar, gunakan kad jari tajwid. Dapatkan sekarang, boleh check out, ada diskaun.